Lebih 400,000 rakyat Malaysia sudah menandatangani petisyen yang mendesak supaya Rohingya dihantar pulang dari Malaysia. Wujudan penempatan Rohingya di kawasan perumahan di Selangor nyata menimbulkan kegelisahan penduduk setempat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke Suara Salam episod ke-11. Kita ke slot yang kedua berkaitan dengan isu di negeri Selangor. Iaitu kita nak bangkitkan satu isu yang bermain di media sosial juga yang hangat dibicarakan baru-baru ini, telah dimuat naik turun oleh sebilangan artis dan juga influencer yang mengambil kesempatan berkaitan dengan isu ini, iaitu berkaitan isu Rohingya. Apakah pendekatan terbaik oleh kerajaan Malaysia? Dan baru-baru yang menjadi topik hangatnya ialah di Hulu Langat YB. Ya. Iaitu sebuah penempatan rumah yang dibina sehingga 4 tingkat. Jadi macam mana YB melihat kemasukan pelarian Rohingya ni sehingga dibenarkan, bukan nak kata dibenarkan, sehingga boleh tertubuhnya, boleh terbinanya rumah sebahagian itu? Ya. Isu Rohingya ni kita ialah kita tak spesifik kepada Hulu Langat pula, sebab dia menyeluruh dalam negara kita ni. Setuju. Dia dah bermula sejak tahun 90-an lagi lah, akhir 80-an, awal 90-an, disebabkan oleh konflik penindasan terhadap kaum etnik. Khususnya etnik, khususnya orang yang beragama Islam lah, di Myanmar. Dan masalahnya dia berlarutan. Maksudnya pada sejak 90-an dia berlaku, dan dia ada berlaku pertambahan lagi pada konflik pada tahun 2015 dan juga pada tahun 2017 bila berlaku pengusiran besar-besaran daripada kalangan masyarakat Rohingya ni. Dan masalahnya bila berlaku lama tersebut sehingga sekarang ini, mengikut rekod UNHCR, Malaysia sudah ada sekitar 126,000 pelarian Rohingya ni. Data awal 2026, 126,000 ni bukannya jumlah yang sikit, tetapi jumlah yang sangat besar. Dan ini yang didaftarkan oleh UNHCR. Yang tak berdaftar mungkin boleh mencecah sehingga hampir 200,000 dan sebagainya. Dan mereka ni over the years, tahun berganti tahun, mereka berkeluarga dan beranak pinak dan sebagainya. Jadi bilangan itu semakin lama semakin bertambah. Betul. Kita ada masalahnya ialah kerana kita dalam masa yang sama kita tidak menandatangani Konvensyen mengenai status pelarian 1951. Ya, betul. Dalam masa yang sama kita juga tidak mengadakan peraturan yang jelas untuk bagaimana nak menangani pelarian ini dengan bilangan yang semakin bertambah. Kita hanya mengikuti guideline daripada UNHCR yang membenarkan pemegang kad ini untuk menetap sementara menunggu proses mereka ini dipindahkan ke negara yang ketiga. Masalahnya negara ketiga ni macam Australia, Amerika Syarikat dan beberapa buah negara di Eropah, mereka bila bab Rohingya ni mereka agak slow sikit untuk memproses. Bukan slow sikit, slow banyak lah untuk memproses dan menerima pelarian daripada Rohingya ini. Sebab itu kita menghadapi masalah yang sangat besar. Jadi itulah yang kita akhirnya bila mereka menetap dalam negara kita tanpa ada status yang jelas, boleh bekerja ke tak boleh bekerja, ataupun boleh, ialah apa status dia kan, macam mana mereka tu nak cari makan dan sebagainya, akhirnya dia menjadi diistilahkan sebagai parti pendatang tanpa izin. Jadi itu yang masalahnya lah. Jadi dia akhirnya mereka terpaksa mencari tempat makin besar, terpaksa mencari tempat di merata kawasan negeri, bukan Selangor saja, negeri lain. Tapi adalah tempat-tempat yang kita kira dia ketara sebab jumlah yang ramai. Sebab apa? Sebab ada peluang.
pekerjaan bagi mereka untuk meneruskan kehidupan. Itu cabaran yang besar pada negara kita lah. Ya, dia menjadi satu kebimbangan juga kepada rakyat Malaysia hari ini melihat kepada yalah makin banyak makin berlaku isu jenayah melibatkan etnik Rohingya ni di Malaysia ni. Ini macam mungkin yalah setengah orang melihat NGO ni melihat pada isu manusiawi dan setengah ni pada keselamatan rakyat tu sendiri. Mungkin sedikit komen berkaitan. Yalah, kita itu dilema kita lah. Ya. Kita menerima mereka itu atas faktor-faktor kemanusiaan. Ini tak kira sebenarnya dia tak kira parti. Dulu pun sama juga masa zaman pemerintahan Barisan Nasional pun begitu juga, dan kita menyokong mereka lah untuk menempatkan sementara dan sebagainya sebab atas faktor kemanusiaan. Kat mana dia nak pergi? Bayangkan kalau perkara ini juga berlaku kepada kita, kat mana kita nak pergi? Setuju. Cuma kita ada itulah guideline UNHCR itu sebagai penempatan sementara sebelum dipindahkan. Cuma bila perkara itu, proses itu lambat, dia akhirnya membebankan negara kita. Betul. Dan tanpa ada satu hala tuju, dasar yang jelas, akhirnya dia membebankan negara dan juga dia menyusahkan, menimbulkan kebimbangan di kalangan masyarakat dengan bilangan bertambah, lepas tu dengan menimbulkan faktor-faktor yang melibatkan gejala sosial dan seumpamanya. Tapi mereka itu terpaksa hidup, berkeluarga, cari makan dan sebagainya. Jadi pendapat saya memang kena adalah satu dasar yang jelas bagaimana kita nak menangani isu Rohingya ni. Okay, mungkin soalan terakhir untuk berkaitan dengan isu Rohingya ni, Baby. Kita melihat mungkin ramai yang mengambil kesempatan bahawa dia ada kad UNHCR. Mungkin setengah tu digunakan sebab sebahagian tu digunakan untuk kekebalan. Mungkin ada spesifik term tak bahawa sejauh mana kad UNHCR ni adakah satu bentuk kekebalan kepada mereka sebenarnya? Dia tidak, maksudnya kita tak boleh suka-suka untuk menzalimi ataupun menganiaya mereka ni. Tapi kalau dia membuat kesalahan, dia juga mesti dihukum mengikut undang-undang yang sedia ada. Maksudnya kalau dia curi ke, dia langgar peraturan, tak kira lah apa pun kan, ataupun dia menyebabkan kecederaan, dia harus dia tidak ada kebal dari segi situ. Dia harus mengikuti peraturan undang yang sedia ada yang terpakai kepada sesebuah negara tersebut, termasuk Malaysia. Pada pandangan saya, isu Rohingya ini mungkin benda ni perkara yang boleh didebatkan. Betul. Setakat mana kita memberikan kelonggaran kepada mereka. Tapi atas faktor kemanusiaan tadi, kita tak boleh terus biarkan mereka berniaga secara haram, tak boleh biarkan mereka itu bekerja secara haram, apatah lagi mencuri untuk nak meneruskan kehidupan. Setuju. Jadi pada pandangan saya, kita harus ada satu dasar yang memberikan kebenaran ataupun permit kepada mereka sebagai warga negara yang mendapatkan perlindungan sementara, untuk juga mendapat kebenaran untuk mungkin barangkali bekerja secara sementara. Kita kena berilah mereka itu apa jenis kerja yang mereka boleh lakukan. Berniaga tak boleh lah, sama macam pekerja asing. Dia tak boleh berniaga. Itu contoh kan. Tapi mereka nak bekerja sebagai tenaga buruh ke dan sebagainya untuk nak menyara kehidupan dia, kita kena ada dasar itulah. Dasar permit sementara ke dan sebagainya, supaya mereka boleh menyara diri, keluarga mereka. Satu lagi yang saya rasa atas faktor kemanusiaan juga, yang ialah kita harus juga memberikan mereka itu ruang untuk memberikan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak yang mereka lahirkan. Faham. Kan? Sebab apa? Sebab pendidikan ni penting. Kita tak boleh nafikan pendidikan kepada mereka. Satu, kita tak boleh menafikan pendidikan. Yang keduanya, hanya dengan pendidikan saja kita boleh menjadikan mereka ini sebagai manusia yang ada tamadun, mematuhi peraturan, kan? Boleh menimbang di antara mana yang baik, buruk, nilai dan sebagainya. Tapi kalau dia tidak ada pendidikan, dia akan tak tahu peraturan apa, dia pun tak berapa faham. Nak ikut peraturan, bagaimana nak meningkatkan diri dia, mungkin kemahiran ke dan sebagainya. Kalau kita ambil mereka bekerja, dia tak reti nak membaca contohnya, macam mana kita nak berkomunikasi? Faham. Jadi ini antara perkara-perkara yang saya rasa mesti ada satu
kehendak politik yang sangat kuat lah. Betul. Dan mesti dipersetujui oleh semua, saya rasa. Tak boleh dipolitikkan. Ya, yang Dia tak dipolitikkan. Yang ni semua kena bersetuju. Tak kira lah kita sekarang ni orang semua blame kerajaan je. Betul. Pembangkang dia blame kerajaan. Madani pula kena jawab. Besok bila dia jadi kerajaan kita pula blame dia tak selesai. Betul. Jadi dia mesti bersama-sama. Kalau kerajaan mengemukakan satu dasar hala tuju bagaimana untuk menangani isu Rohingya ini, bermakna pihak pembangkang, NGO, masyarakat sivil juga harus bersedia untuk bekerjasama dan bersetuju. Ya. Inilah contohnya cara terbaik untuk menangani isu Rohingya ni. Betul. Jangan dijadikan isu Politik. sebab dia tak akan menyelesaikan masalah. Setuju lebih. Dan kita melihat juga mungkin senang cerita atau mudah caranya ialah kita masih tak melihat satu kerangka mekanisme how kita nak menangani isu ni juga YB. Jadi mungkin last sikit harapan YB tentang penyelesaian jangka masa yang lebih realistik lah YB sebenarnya untuk kita bagi satu penjelasan bahawa kerajaan hari ini serius memandang terhadap isu ni juga. Yalah. Itulah yang saya sebutkan tadi, maksudnya kerajaan kena ada satu dasar hala tuju yang jelas untuk menangani isu Rohingya ini dan mesti melibatkan semua pihak. Ya, okey. Daripada pembangkang, masyarakat sivil, NGO dan semuanya bekerjasama, ada satu matlamat yang jelas. Boleh dipersetujui untuk menyelesaikan masalah ini dan kena buat cepatlah, kalau tidak dia Beranak pinak air. dia lagi lama kita track lagi beranak pinak, lagi susah kita nak kawal. Bila dah lagi banyak lagi susah kita nak kawal. Itulah. Okey, baik, itu dia kita isu berkaitan dengan isu Rohingya. Anda sudah mendengar penjelasan daripada YB Azli berkaitan dengan isu ini. Kita harap sama-sama bahawa ada satu anjakan paradigma terhadap isu ini dibuat oleh kerajaan dan juga semua harus berganding bahu menangani isu ini. Tidak hanya tertumpu pada kerajaan, mana setiap daripada lapisan masyarakat, NGO, Suhakam dan sebagainya harus memikirkan satu mekanisme yang terbaik untuk kita mengawal semula etnik Rohingya yang telah beranak pinak dan sehingga hari ini satu data yang mengejutkan yang telah berdaftar itu sebanyak 126,000 etnik yang berdaftar di bawah UNCHR. Jadi sama-sama kita doakan bahawa ada satu jalan yang lebih mudah untuk kita menangani isu ini. Okey, itu untuk isu yang kedua. Ya, selepas ini kita akan masuk isu yang lebih hangat lagi. Pastinya yang nanti berhadap isu rakan di sebelah sana, pembangkang kita yang tengah hangat. Ada yang riset, ada yang wawasan dan ada juga berlaku dulunya bersatu, hari ini yang berpecah. Itu sebentar lagi di slot yang ketiga bersama saya di Suara Salam selepas ini. Terima kasih.